Sup man, kembali lagi kepada saya Hazim Pro 17. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Dan kali itu guys, saya lagi main Roblox yang bertemakan kita harus membuat roller coaster. Roller coaster yang terpanjang dan terbesar di dunia. Di dunia game lah macam tu hehe. Nah, jadi sebelum kita main, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke guys. Dan ya, jom kita main. Oke guys. Nah, jadi itu guys, cara main dia ni, kita harus naik kat go-kart ni. Bukan go-kart, apa tu nama dia? Apa itu roller coaster apa itu. Nah, jadi kita mesti naik ke atas tu, masuk, baru kita dapat duit lah. Macam tu. Contoh dia macam tu lah guys. Nah, okay. Jadi ya begitulah contohnya. Nah, jadi di atas ni kita tekan buy, kita terus pergi ke kedai roller coaster lah, shop. Nah, kita boleh beli apa-apa yang kita nak. Macam ni, roller coaster untuk berbelok, roller coaster yang untuk pergi ke atas, sama roller coaster yang untuk jalan lurus je pun ada. Nah, begitulah. Okay guys. Nah, kalau kita mau pergi base balik, kita tekan base je ke atas ni. Okay, dah. Habis tu kita tinggal letak je. Kita boleh belok kanan, kita boleh alihkan. Kita boleh ganti-ganti dia punya ni. Nah, habis tu kita pasang kat sini lagi. Okay, gitu caranya. Habis tu kita naik. Nah, setiap roller coaster yang kita pasang, setiap tu juga kita akan dapat duit kalau kita menaikinya. Nah, begitu ya guys cara mainnya. Oke, jom kita main. Nah, saya punya roller coaster ni dah cukup tinggi dah sikit. Dan cara nak hapuskan dia punya ni roller coaster ni, kita tinggal tekan yang emot tong sampah kat bawah ni. Kita tinggal tekan, dah habis. Kita tinggal padam je kalau kita nak padam ataupun buang macam tu, ataupun kita simpan. Contoh dia macam ni lah. Nah, okay guys. Nah, gitulah cara mainnya. So, kita nak padam ni boleh juga, kita nak simpan tu pun boleh juga. Nah, kita pergi kedai dulu, shop. Baru kita nak beli. Ni dia ada macam belok-belok, macam bulat tu. Ini boleh jugalah untuk duit kita. Habis tu kita letak kat sini. Yang bulat-bulat ni kita letak kat sini. Habis tu kita yang belok ni pula baru pergi atas, roller coaster pergi atas lagi. Sabar guys. Susah nak pergi atas guys, sorry. Aduh, jatuh lagi. Tak apalah guys, sini pun boleh juga dari sini. Tapi aku nak pergi atas supaya korang boleh tengok. Okay, kita pelan-pelan guys. 1, 2, okay. Kita tekan. Aduh, jatuh lagi. Habislah guys, tak apa, korang, yang penting korang nampak lah. Yang ni. Okay dah, kita tinggal isi lurus je. Habis tu guys, kita tinggal tekan start. Kita terus boleh naik roller coaster kita yang kita dah buat ni. Wih, berputar. Aduh, kita tekan guys, sorry. Kita anu lagi. Wih, lajunya. Wih. Nah, jadi begitu ya guys. Best juga dia punya roller coaster ni. Dia punya game ni kreatif sikit lah. Okay, habis tu kita nak pergi kedai jap. Aku nak beli ni, tapi tak cukup dia aku. 1000 dia punya coins. Dia aku baru 400 lebih coins. Tak apalah, kita beli ni dulu, yang kita boleh je, supaya duit kita bertambah lagi. Nak beli apa lagi? Sekejap. Okay, kita beli ni dah. Satu lagi dah siap. Biar aku kosong weh, habis. Habis tu aku nak pasang lagi ni. Okay, kita padam dulu yang ni sampai sini, yang bulat tu. Habis tu saya pasang ni pula. Sekejap.
Yang ni yang ni. Baru tekan belok. Lepas tu belok lagi. Okey. Yang bulat ni. Alah, tak cukup tempat lah guys. Kita padam ni dulu jap. Habis tu kita tekan ni dulu. Yang ni pula, yang bulat ni. 1, 2. Dah ada 2 cincin. Anjay. Ni kita pergi atas. Habis tu pergi kanan. Habis tu lurus. Lurus lagi. Belok kanan. Belok kanan. Pergi atas. Habis tu lurus. Lurus lagi. Belok kanan. Okey, lepas tu pergi lurus. Dah, gitu je. Okey, jom kita start. Aku punya roller coaster ni dah panjang dah sikit. Jom. Ngeng, ngeng. Okey, cincin. Wih. Bikin pening, cok. Pening. Kalau dulu nyata memang pening lah. Belok kanan. Jatuh. Mati. Nah, begitulah main dia best. Kalau lebih panjang lebih best guys. Tapi nak tunggu sampai akhir tu mungkin lama lah sikit. Kita main lagi guys supaya duit kita bertambah lebih banyak. Aku kaya. Okey, cincin lagi. Pergi atas, belok kanan. Belok kanan, pergi atas, lurus. Belok kanan lagi, lurus, jurang. Best juga main dia. Kita pergi shop dulu, pergi kedai. Habis tu duit aku tak cukup lagi lah guys. Duit aku tak cukup lagi. Apa ni nak beli ni? Nak beli tu. Habis tu nak beli apa lagi Nak beli ni lagi. Yang pergi atas ni sama pergi belok kanan. So kita beli yang lurus ni pula. Lurus. Okey dah. Habis tu aku nak beli apa lagi Jap. Ni beli 1. Habis tu lurus ni kita beli ni lagi. Okey dah. Kita pergi base kita. Habis tu kita pasang lagi kita punya ni. Sekejap, kita padam dulu yang ni supaya kita tambah lagi punya cincin yang kecil macam bulat-bulat ni. Okey, kita pasang kat sini. Okey, mantap. Habis tu pasang lagi. Okey, kita ada 4 cincin. Kita pergi atas, pergi atas, belok kanan. So belok. Okey, pergi. Yang ni baru okey. Ekstrim sikit kan. Yang penting ada cabarannya sikit. Habis tu kita sambung lagi dengan yang pergi atas. Okey, pergi atas. Habis tu belok kanan. Habis tu kita pasang lagi. Belok kanan. Baru kita pasang pergi atas lagi supaya lebih panjang, lebih besar. Habis tu kita letak ni belok kanan. Okey, lurus. Habis tu tak nampak sorry. Yang ni lurus, belok kanan. Tak nampak. Okey dah. Tinggal kita punya roller coaster yang lurus ni masih banyak lah, ada 11. Sekejap, kita pasang lagi yang 11 ni. Kita kasih cukup lah. Okey dah selesai. Sekarang kita main lagi. Okey, habis tu kita main. Alah, tak laju. Ni baru laju. Okey, putar.
Berputar lagi. And berputar lagi. Weh, pening weh. Berputar lagi. Pening. Weh, ekstrim. Weh. Pergi atas terus guys. Lurus, pergi atas, belok kiri. Belok kanan, belok kiri, lurus, jurang. Wih. Okay, best juga ni. Kita upgrade dulu kita punya anu ni supaya kita boleh beli lagi roller coaster yang lain, jenis yang lain. So aku nak beli yang roller dia punya tempat ni. Tapi dah aku tak cukup cok. Itu go-kart, yang ni rak untuk pembeli aja. Weh, lebih laju lah. Weh, berputar. Ada. Sabar guys. Kita pergi ke kedai jap. Kita pergi kedai. Saya nak beli sesuatu guys. Sebab saya dah upgrade kan, jadi saya boleh beli. Alah, mahal-mahal lah guys. Dah aku tak cukup. Dah aku baru 2000. Apalah guys, dia aku tak cukup. Kita mesti kumpul lagi kita punya duit. Aku nak beli yang murah-murah dulu lah guys. Okay guys, kita beli yang secukupnya kita punya duit. Kita nak beli apa saya nak beli ni. Habis tu kita pergi sini. Okay, kita tengok ke atas. Wow, kita dapat mega anu lah. Sekejap, kita pergi anu je. Saya nak pasang lagi ni. Ada orang lah nak naik. Jom kita bagi dia naik. Kita bagi tengok berapa laju dan berapa sejauh kita punya roller coaster ni guys. Wih, ada orang naik lah guys kat belakang aku. Wih, best tak? Wih, belok kiri, belok kanan, lurus jurang, mati. Dah, orang dah pergi dah. Bye Yo, what the hell? Oh my god. Wih, panjangnya, pak besarnya. First time aku nampak roller coaster sepanjang ini weh, dan sebesar itu. Jom cuba kita naik. Wih, berputar. Wih, aduh. Dia punya roller coaster ni terlalu memaksakan dia punya tempat. Sampai bersepit, aduh. Nasib tak tak terlepas dia punya ni. Sebab kalau nanti macam mana kan? Tak apalah guys, yang penting kita selamat dalam game. Dalam game guys. Wih, panjangnya. Oh my god. Oh ya guys, saya mau bagi tahu korang, kalau kita naik roller coaster orang juga, kita pun akan dapat duit dari roller coaster orang juga. Jadi mungkin aku salah satu yang beruntung guys, sebab saya jumpa roller coaster yang sepanjang ini guys. Tapi lama jugalah nak tunggu ni. Udahlah, kita pergi base kita dulu. Dan duit kita bertambah weh. Duit aku dah banyak dah guys. Sekejap, kita pergi kedai jap. Aku nak beli sesuatu guys. Hehehe. Jom kita beli mega cincin. Bukan mega cincin tapi inilah mega lab. Kita dah ada. Kita beli dulu. Tengok, kita dah dapat satu. Tapi yang mega yang ni memang dah dapat tadi. Sekarang aku nak beli lagi satu mega yang ni, mega lab. Tapi aku nak upgrade guys, sebab dia aku dah lebih dah. Tapi aku rasa belum lagi kot, sebab aku tekan-tekan tak dapat. Aku nak beli ni pula. Wah, go-kart. Beli satu RM1. Yang ni pula
Yang ni flash. Aku nak beli ni satu. Sekejap, aku nak beli ni. Dapat satu. Dah dapat satu. Habis tu nak beli ni lah, Mega Lab. Okay, duit aku dah habis. Tak tahu lagi nak beli apa, guys. Nak beli apa lagi, guys? Mungkin tu je lah. Kita pergi base dulu. Habis tu Jap. Kita nak pasang yang mana? Kita nak pasang yang mana satu dulu ni, guys. Kita buat macam ni je lah. Kamera dia buat macam ni je. Lepas tu kita nak pasang yang belok ni. Alah, tak cukup, guys. Terlalu panjang. Tak dapat. Ya, kita padam dulu. Kita simpan dulu yang ni. Jap. Habis tu belok kanan. Habis tu kita pasang roller coaster. Jap. Alah, pergi lurus je. Alah, guys, dah tak muat dah nak pergi atas. Nak pergi atas tak dapat, guys. Kita pergi kedai jap. Beli ni dulu. Habis tu kita beli ni. Okay. Jap, kita pergi base kita dulu. Pergi base. Habis tu kita pasang lagi yang belok ni. Kita pasang yang belok. Belok kanan. Habis tu belok kanan lagi. Habis tu pergi atas. Alah, tak dapat lah, guys. Dah terlalu tinggi, tak dapat. Alah, tak dapat juga, guys. Mungkin kita luruskan dulu. Lurus. Wih, patutlah tadi tak Ternyata kita punya ni dah bertambah tempat kita. Jadi kita boleh pasang. Aku nak pasang ni, tapi dah tak muat dah. Sekejap, kita padam dulu yang ni. Okay. Alah, tak dapat je lah, guys. Terlalu terlalu pergi atas, jadi tak muat. Kita padam ni dulu. Lepas tu tambah roll. Alah, tak dapat juga. Ya Allah. Kita padam ni dulu. Baru kita letak ni. Baru ngam. Mantap. Kita tambah lagi ni. Lepas tu kita tambah pergi atas yang ekstrim. Lepas tu jap. Pergi atas. Pergi belok kanan. Lepas tu belok kanan lagi. Lurus. Lepas tu belok kiri. Alah, tak muat. Kalau belok kanan pula, alah, tak muat juga lah, guys. Sekejap, kita padam ni dulu jap. Kita padam ni. Yang ni kita padam. Lepas tu kita belok kanan lah. Okay, mungkin gitu sajalah. Ya itu untuk sementara lah, guys. Kalau pergi atas pun dah tak muat dah sebab terlalu tinggi. Jadi kita belok kanan je. Okay dah, mungkin dah okay dah. Dan pergi atas pun dah tak muat dah. Jadi kita tinggal main. Let's go. Berputar lagi 4 kali berputar, bikin pening, cok. Pergi atas. Ekstrim, cok. Belok kanan, lurus. Berputar. Mega Lab. 2 kali. Ini cincin besar lah kita bagi dia. Pergi atas lagi. Kanan. Meluncur. Dan guys, saya pun dah buat 4 cincin kecil. Dan saya pun dah buat roller coaster yang panjang. Dan saya pun dah buat Mega Loop ke atas tu 2 cincin. 2 cincin yang besar lah macam tu.
Dan ya, mungkin itu saja kita punya video kali ini ya guys. Dan jumpa lagi di video lainnya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke guys, bye. Pau. Bye.